VDT 7809. Hostel Actress. Okay. Hotel. Hostel. Oh, hostel. Yep. Sudah sampai pagi tadi. Tapi check in pukul 1 tengah hari. Ha? Datang dari mana? Saya dari Kelantan, Kota Baru. Oi, Datang. tadi pagi saya pun ambil satu perempuan. Dia Oh, ya? pergi hospital pun Oh. Kelantan. Sampai pukul 6 pagi tadi. Lepak di Zuf dulu lah, minum-minum kopi buat kerja. Lepak dulu lah. Oh, lepak tak boleh. Yalah. Check in awal lah. Kalau lapar ke makan dulu sana. Tu lah. Sebab banyak-banyak kedai makan sini senang. Saya tak pernah sampai sini. Oh, pertama kali. This first time. You tahu tak kat mana nak cari jersey JDT? Jadi apa? Jersey bola JDT. Jersey bola punya. Oh, itu saya tak pandai. Tahu tak? Oh, saya tak pandai. Kalau nak beli yang original mahal lah. Saya nak cari yang kopi ori tu, yang murah sikit. Hari ni ada buka pasar malam? Hari ni hari ni dekat Johor Jaya ada. Lagi satu tempat mana saya pun selalu lupa dah. Ada lagi satu. Johor Jaya. Jauh sikit lah kalau awak pergi dekat Aeon Trabau City. Okey. Johor Jaya Cuba malam awak pergi Kat mana? okey, dekat bandar saya tunjuk. Pasar malam ke? Dia malam banyak jual barang punya. Dia macam pasar malam. Oh ya? Okey, nice. Dia tiap-tiap malam pun ada punya jual baju ke apa ke. Oh ya? Oh, nice. Hari-hari. Nanti saya sekarang baru dapat ingat. Baru dapat idea. Idea. Dekat bandar. Tak payah jalan kaki pun sampai. Okey, nice. Awak sampai itu apa tu? Hong Leong Bank, nampak tak dia dekat Hong Leong Bank depan? Tahu tak itu bandar Wong Afuk? Wong Afuk Nanti saya beritahu. Okey. Dekat area sana. Okey. Dia sana JB Hotel. Mesti nampak ni nak kalau awak taruh Dia pasang kemah-kemah lah. JB Hotel. JB Hotel. Awak jalan kaki sudah nampak merah sampai sana. Okey, dekat boleh jalan kaki. Nanti saya beritahu. Terus je nanti saya cakap sama awak. Saya ada mission yang perlu diselesaikan hari ini. Mencari jersey JDT. Awak ini hotel? Ni ya. Okey, dah sampai. Okey. Oh, dekat je hotel. Alright. Kita ambil barang Okey. Surabaya. Surabaya. Okey. Hati-hati Okey, thank you. Awak itu saya cakap itu malam ni Kalau awak di Square, Okey. awak terus saja sini. Awak terus sini sampai bawah. Terus jalan kaki sampai bawah. Lepas tu belok kiri. Straight bawah belok kiri. Kiri saja terus saja. Alright. So kita dah sampai dekat rumah tempangan Actress. Oh, ni kopitiam. Ni kafe. Ni lobby. Press doorbell. Actress bed and breakfast. Okay. Push. Tadi apa? Okay. Hi, hello. Check in. 3 o'clock. Oh, 3, not 1. Check in pukul 3. Aku tersalah tengok jadual. Aku ingatkan pukul 1. Rupanya 15. Pukul 15 tu adalah pukul 3 petang. Dan sekarang ni aku tak tahu nak pergi mana. Look at this, guys. The beautiful of the city of the Johor Bahru. Sekarang pukul 1.44. Tengok jalan jam lah.
Oh, lunch hour patut lah. Jam. Tak boleh check in lagi hostel. Pukul 3 baru boleh check in. Bagaimana sekarang? Masjid. Oh, Masjid Al-Atas. apa lah? Hasan Al-Atas. Iya. Banyak yang repair jalan lah. Okay, thank you lah. So guys, kita dah sampai di Masjid Al-Atas. Aku nak solat jap. Masjid yang pertama aku menjalan kaki di Johor. Check in lambat lagi. Pukul 3. Lepak dekat masjid lah senang. Look at this guys. Cantik dia punya masjid. Ada beberapa tingkat dia boleh naik sampai atas. But look at this guys. Wow. It's amazing. Ini tangga. Besar masjid ni. Situ ada tempat parking. Okay lah, nice dia. Dia punya masjid lawa. Situ dia punya entrance kat situ. Dia ada 2 kipas besar. Bawah. Ada jam. Oh, ni mesti barang yang hilang ni. Oh, dia letak kat sini barang-barang yang hilang. Betul lah. Sekiranya barang anda hilang, sila hubungi pegawai masjid. Banyak betul barang yang hilang ni. Apple iWatch, G-Shock pun ada. Kunota pun ada yang hilang. Selotip ada juga yang hilang, selotip. Cuaca kat sini panas lah. Oh, ada air. Kita beli air. Beli air mineral guys. RM1. Popcorn ada. 9 minit lagi nak pukul 3. Boleh ikut check in? Dah, boleh check in. D01. Okay. Mixed dome. Oh, aku punya bilik 2D. Serius lah, mixed dome. Lelaki perempuan ni. So, maksudnya bilik aku 2D. So, nombor katil 01. Tak tahu, tengok macam mana. Okay, kita hostel ni. Aku nervous ni. Hai? Hai? Asal tak boleh tekan? Asal tak boleh tekan? Kena masukkan kunci ke apa? Sekejap, aku buka dulu. Kenapa tak boleh tekan? Butang nombor 2. Macam mana? Tutorial. Okey, kena scan. Oh. Masih ya? Sebelum ni tak pernah kena scan. Ni first time kena scan. Nombor 2. 2D. Single room. Kelakar. Oh, ni 2D. So, inilah bilik saya. Oh, dia ada locker. D1. Ni kot locker aku. Bapak kecil siap locker dia. The fuck? Bapak kecil. Serius lah, tu locker. Aduh, macam mana lah. Oh, this is my place. Hati aku. Sejuk juga. Agak sejuk guys. Aircon.
Okay, not bad. Dia ditutup. Sini. Full of privacy. Halo, assalamualaikum guys. And a very good evening. Selamat malam. Oh, selamat malam. Selamat petang. Okay, hari ni kita nak pergi jalan-jalan jap. Nak pergi mencari mission yang pertama adalah untuk mencari jersey JDT guys. Jersey yang versi kopi ori punya. Okay, kopi ori bukan yang original sebab aku nak check dulu harga. Berapa harga. Sebab aku tanya brother Grab rider tadi, dia cakap ada bazar depan sana, straight je, Bazar Karat. Nama dia Bazar Karat. So kita akan pergi ke situ untuk mencari jersey. Pembangunan yang baru. This is Johor. Dah macam KL lah Johor ni. Maju-maju. Bandar kedua terbesar di Malaysia. Hostel yang aku duduk ni, aku tak sempat nak review habis lagi. So mungkin je lagi kot aku kasih review habis hostel yang aku duduk tu. Harga satu malam aku stay RM37 untuk satu malam guys. Okay, inilah dia. Oh, ini apa ni? Ini adalah public bank. Boleh jalan kaki. Tapi gelap lah. Agak gelap guys. Oh, ni apa ni? Bunga. Ini bunga apa? Oh, bunga apa tu? RM15. Apa? RM15. Bau wangi eh? Ha? Wangi? Bau wangi. Saya nak cari jersey JDT kat sana eh? Pasar apa? Bazar Karat kan? Bazar Karat. English no. Ini jalan apa nama dia? Jalan tak perlu pakai Google Maps. Google Maps ni hanya untuk orang yang noob saja guys. Office Bank Simpanan Nasional. Singapura depan sana, tak silap aku lah. Singapura depan sana. Dekat je dengan Singapura ni. Tak pergi Singapura kot. Mahal guys. What is this? Sikh Temple. Oh, ini adalah temple untuk mereka yang beragama Sikh. Sikh Temple. Ni shopping kompleks. Subway dia. Tak nak makan Subway. Nak try makanan-makanan yang lokalnya. Semua makanan India. Gula-gula, manis-manisan. Made from India guys. Asal aku jalan sini ya. Okey, kita masuk jalan sana. Oh, sini semua tempat dia jual semua komuniti India kat sini. Okey, aku dah nampak. Betul. Bazar Karat, Johor Bahru. Tak ada butang ni ke? Okey. Tekan. Tapi kereta tak banyak. Boleh je nak lintas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So mission yang pertama, kalau jersey JDT tu murah, probably mungkin aku akan beli. Tapi abang tu cakap, abang Grab rider tu cakap, harga dia kurang 30-40 boleh dapat dengan kopi ori punya. So let's check this out guys. Oh, besar Bazar Karat dia. Belah sana pun ada, belah sini pun ada. Jersey. Where is the jersey guys? Oh, ni ada jersey. Jersey JDT guys. Okay, apa RM9 kan? Kau semua kopi ori. Kualiti okey. Kan? Ni yang baru ni. Ni yang baru kan? Versi baru. Okey. Ha? 2526. Yang ni? 2526. Saiz XL ada tak?
Nak home ah. Ni berapa? 25? Ya. Berapa harga? Ni 48 kita bagi 40. 40. Okey. 3 starter. Satu ya. Home ah. Banyak tengok dulu contoh. Nak tengok L dengan XL. Saya tak pasti saya punya size macam mana. Ni L. Kalau abang nak ambil double. Kalau saya boleh pakai XL. Ni double. Kalau saya ni abang pakai mungkin loose. Kalau tak nak fitting lah. Tapi kecil dia punya cutting SL dia. Dia style fit Ni kopi ori ni kan? Ni fan. Fan. Kopi lebih kurang. Dah lama tak beli jersey ni bang. Dia lagi fit. Kalau sana dia biasa je. Okey lain lah. Dia jaring. So kalau macam abang buat sukan ruam tu panas cepat keluar. Fan Nice. daripada untuk jalan lah. Okey saya nak SXL. Macam tadi lah contoh dia. Sebab kalau ni double, kalau ni 3. Tapi saya nak home. Beza dia pun tak jauh sangat nampak. Oh ni apa? Ni double. Yang ni? Bahkan triple. Oh ya. Sikit je. Satu saya beli satu saya dia tak jauh. Bahu tak jatuh kalau Betul. Sebab JC tengok juga. Macam ni kan dekat design dia tak ada bahu. Dia tak nampak jatuh sangat. T-shirt kita kan ada ni. Dia kan kat sini saja. Tak ni sangat. Okey lah saya. Ini lah. Home. Saya nak home. Double Double. Kalau saya saya tu okey juga. Saya pakai. Cuma saya pakai just nice je lah. Dia kena beli jersey. Jauh datang beli jersey. Okey. Alright, settle. Jersey ganti settle. Dah lah. Ni berapa ni? Supreme? Ini yang 49. 49. Kasih yang 40. 40. Ini semua harga sama. Okey. Kalau sana murah bang, 30. 30. Itu ada kulit. Kalau ini kain. Kain punya bagus. Tengok dulu. Saya punya dompet sudah rosak. 30. 30 semua harga sama bang. Kecil ke besar. Kulit betul kan ni? Kulit bang. Nak beli ke tak Dalam dilema sekarang ni. Okay bang, saya tengok dulu Boleh. It's time untuk mencari makanan. Dah. Tak pasal-pasal terbeli nanti. Ini apa ni? Takoyaki. Tak nak takoyaki. Nak cari something yang benda lain. Buffet pun ada dia jual. Kasut. Ini macam asal tak ramai sangat orang di sini. Ke sebab awal sangat. Baru pukul 8. Sosis. Ni pulut dah. Itu bulat. Nak kecil. 2. Oh. Tulis sendiri. Okey. Satu berapa? Pada biasa. Biasalah. Biasa. RM4. Dia bagi number. Nombor giliran kot. Kau tangan boleh tak? Jemput boleh semua kalau tangan kotor. Masuk arang kena simpan betul-betul, jangan bagi dia ni. Masuk angin? Kena betul-betul kedap lah. Okey. Bila angin lemau tu yang terbakar tak habis. Kadang-kadang tak terbakar. Okey. Lepas tu bakar. Kena pakai lighter macam ni Memang kena pakai lighter tembak. Cuma kalau lighter tembak tak ada, contohnya hilang ke apa ke, boleh bakar guna dapur lah. Lepas bakar, biar sekejap. Biar sampai dia jadi kelabu. Kelabu Dia lepas bakar jangan terus letak lah. Okey. Biar 8 minit sampai dia jadi kelabu, baru ambil. Oh, ni arang biasa. Ini arang biasa. Ada bagi sekali ke arang biasa ni? Mana tadi? Set kita bagi semua sekali. Bagi sekali. Okey, sekali. Cuma Set letter. kalau set bagi arang biasa lah. Dia beza lah. Ni arang biasa, premium gold. Kalau arang gold bang, kalau abang tembak pakai laser, api, start, tembak tu letak. Tak enak tak itu tu. Arang biasa dan Okey. tunggu je. Oh ya? Kelebihan dia. Lepas tu dia lebih lama sikit lah daripada arang biasa. Dia punya ketahanan dia. Lepas dah betul boleh letak. Okey. Dah lama lah. Baru letak ni. Lepas tu abang bakar dalam rumah kan? Okay, dalam rumah kan ruang dia tak berapa besar je, tak perlu letak satu bar macam ni. Ni besar ni? Yang ni kami letak satu bar sebab tempat ni luas besar.
Boleh potong gear ni? Ha? Potong part lah? Boleh? Boleh. Letak suku ke setengah ke boleh juga. Sebab bakal dalam rumah tak perlu letak banyak-banyak. Oh, macam Dia tu. cukup. Lepas tu kalau benda ni habis, arang ni boleh guna lagi ke? Tak boleh? Kalau dia punya ni dah habis, atas dia dah habis, arang dia masih ada lagi, boleh letak lagi. Tak payah bakar arang baru. Jangan sampai dia sejuk lah kan? Jangan sampai dia sejuk lah. Okey, faham. Tapi kadang-kadang macam ni nampak bulat lagi kan. Dia punya atas dah habis. Kadang-kadang kita letak dia pun ni, arang dia macam hancur sikit. Tapi boleh lagi lah. Yang penting dia punya bara masih ada. Okey. Tak payah tukar arang. Apa macam QR ke cash? QR. Bagi QR. Apa? Bank ke e-wallet? Bank. Do it now. Beres. Okey. Doa Saya beli. saya doa abang mudah-mudahan Terima kasih apa yang benar kita dalam mudahkan lah. InsyaAllah. Mudahkan pada Allah Taala lah. InsyaAllah. Mudahkan diri saya lah. InsyaAllah. Kalau nak beli kat Kelantan, kat Maidin ada. Banyak Banyak. Kita Benda ni kat Kelantan lagi banyak. Ni. Aku tahu okey. Kat Kelantan. Kat Bandar Tengah ni tu ada nasi ulam tu kan, nasi ulam. Si ulang cikgu. Si ulang cikgu. Nasi ulam cikgu tu. Sedap. Dulu kami ada buka kedai sana. Ada? Kat Bandar Tengah ni, lepas tu kami dah pindah sana, pindah sini. Oh. Abang orang sini? Saya orang Kedah. Oh, Kedah. Oh, okey. Stay sini lah. Stay sini, saya besar sini umur 20 tahun. Oh. Sekarang umur 42. Oh, okey. Yes. Anak saya lah. Semoga murah rezeki bang. Terima kasih bang. Alright. Bang, terima kasih. Okay. Alright. So settle lah pembelian bukhur. Aku rasa aku nak pakai ya. RM50 okey lah. Support. Depan sana macam banyak lagi kedai lah. Bukhur. Nama dia bukhur. Aku tak tahu. Rupanya bukhur ni adalah sunnah Rupa-rupanya bukhur ni adalah sunnah guys. Kita lepak-lepak lu. Makan-makan lu. Hotdog ulu RM2 sebatang. Hotdog yang kedua. Oh ya, ada KFC lah. Nak makan KFC ke? Aku dah harga guys. Ada 7E lah kat sini. Mungkin depan sana. Depan sana. Oh tu ada farmasi. Cari yang mineral dulu. Sekejap ada yang mineral. Air mineral satu. Oh, ada nasi daun pisang. Oh, nice. Nasi daun pisang baik. Tanjung Puteri. Ada medan selera di sini. Salai balado, sizzling, goreng-goreng panas. Hai. Yo. Si ayam ada. Goreng-goreng panas. Sate ada, sate bakso. Dessert pun ada. Western. Burgers. Beverages. Shisha berapa? 22. One. How many flavor? You can take 1, 2, 3, 4. 22 or can mix flavor? Any Okay. It's been a long time. Maybe other tax. Huh? One is thing, maybe other tax. Tax. Oh, ada tax I can see anywhere. No, anywhere. You sit inside or sitting. Oh, either one. Okay. I can also drink over there. Okay, no problem. No problem. Yeah, I take. Wait, tak pernah. Dah lama tak try shisha.
Which one you recommend? You recommend? Mau strong or soft? Uh, New, baru. dah lama tak? Long time ago. Long time ago you. When I was study, I Now you can take peach, apple, royal mint. Royal mint sejuk means royal okay, peppermint chocolate like. okay. You can take apple, mango, peach, apple, peach, apple, mango, apple, lychee, strawberry. Itu soft. I'll take strawberry. I think for you bagus this Okay, strawberry. is strong. It's strong. Strong. Strawberry and apple lah. Okay, you go sana order bayar. Order there. Okay. Everything over there. Order there. Everything. After I order, I come to you. Other you can scan here. Oh, same like. Yeah, for scan. Okay. I try scan over there. Okay. No, you have to not come here. Only No need. just order and buy. Okay. Okay. Contactless. Thank you. Great service. Kalau datang sini, kena scan. Everything's order here, right? You have received Okay. 32 Okay. Terima kasih. Ni nama apa yang tempat dia? Ada cube. Cube. Medan Selera Cube Ya. Okay. Apple grape, ya. Sometimes you tell is strawberry. No, I change my mind. Apple? I take apple and grape. Medan Selera Cube. Cube Medan Selera. Nice juga dapat santai sini. Apple juice and shisha. Flavor grape mix apple. Dah lama tak try. Santai sambil menghirup shisha. Terbaik. Nice, boss.